Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum semua. Maaf lah geng, lama sangat tak buat video. Saya busy lah buat Shopee. Miao Trading Miao Trading, kat mana Miao Trading? Oh itu dah. Saya segan lah nak bawa kamera kan. Sekejap, saya nak ambil barang sekejap geng. Parcel ni kot. Okay. Betul. Okay, thank you Okay. Okay lah geng, ini perjalanan saya nak hantar parcel. Kuatnya motor dia. Nampak di situ baju Shopee geng. So saya ambil kesempatan ini hantar parcel. Hantar parcel dia tak berapa ni sangat. Tak berapa apa, jumpa customer sangat. So saya adalah kesempatan untuk buat video. Boleh lah geng, Shopee kat sini just part time je. Ni baru masuk satu order. Saya on pukul 7 tadi. Sekarang pukul 10.50 geng. Masuk-masuk parcel. Boleh lah, alhamdulillah lah. Busuk-busuk saya dapat. Saya buat kat taping ni RM30 geng. Paling banyak saya dapat RM90. Sebenarnya saya dapat 100, tapi dia setiap pukul 12 dia tukar, dia dah kira tarikh baru lah kan. Saya on dari pukul 6 sampai pukul 1 hari tu. So saya dapat pukul 12 tu, pukul 1 tu saya dapat RM10. So saya dapat 100 lah. Tapi dia kira 90 lah geng. Mesti ramai yang tanya-tanya kan, oi, motor Z250 buat Shopee wai. Sekejap saya potong kereta dulu. Motor Z250 buat Shopee wai, tak barak minyak minyak memang tak barak lah geng. Macam saya cakap, yang parak dia sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi kalau duduk sini memang tak overbaloi lah geng. Minyak memang tak barak, tapi dari segi maintenance dia agak merumitkan lah. So apa, sehari busuk-busuk pun, kalau 90 tu pun lap je hari cuti. Kan 1/5 tu ada cuti tu. Saya dapat time tu. Kalau hari biasa paling banyak 60 je. Paling sikit 30. So berapa lah saya nak boleh simpan kan untuk dia punya maintenance. So agak rugi lah. Tapi kalau duduk KL, sehari boleh collect 200-300. So sangat untung lah. Dari segi maintenance, bukan setakat maintenance, anda boleh make up tu lah motor ni. Kan dari segi minyak hitam, dari segi tayar tu, kalau duduk sini just tak berbaloi lah. Saya ni saya buat macam suka-suka lah. Sementara saya nak dapat kerja kan, saya just layan lah Shopee ni. So macam gitulah, biasalah.
Tu lama sangat saya tak buat video. Saya ada juga buat 2-3 video, tapi dia punya ni blank lah. Selalu saya turun Ipoh, buat kat Ipoh, tapi motor ni nak kena servis dah. So saya buat dekat sini dululah. Esok, ini hari Khamis, so esok Jumaat petang saya dah nak pergi servis lah. Saya nak pergi servis dah lah. Saya kena ke KL lah. Saya pergi Jumaat Jumaat petang, Sabtu, Ahad, Isnin petang baru saya balik. Sebab Isnin ni kan ada cuti. Hari Wisak lah tak salah saya. Saya pun tak tahu lah hari apa. So saya nak cerita sikit lah pasal Shopee ni. Kalau anda nak buat full time pakai motor ni ataupun pakai motor Kak Chan, memang sangat berbaloi lah bagi saya kan. Kalau duduk KL ataupun Penang, kalau macam duduk kampung-kampung ni, saya rasa kurang lah. Better, saya lebih prefer anda mencari kerja tetap lah kan. Macam kerja ni saya on kat rumah je kan. Rumah saya tu macam tengah-tengah bandar lah kan. Ni ada teman lah saya hantar parcel. Rumah saya macam tengah-tengah bandar. So saya on je, saya duduk rumah, saya main game, saya lepak-lepak, saya tunggu order. Tahu-tahu order masuk, saya keluar lah hantar macam ni. Ni saya baru bangun tidur ni. Order masuk, dia dah macam alam lah. So macam ni, tengok macam ni, dia jauh sikit dia bayar RM5. Kalau dia bayar RM5 ke atas tu, memang kita punya perjalanan dan kita punya masa memang ambil sejam juga. Dekat Ipoh lain tau, dekat sini lain. Sekejap kita ada traffic light dulu. Dekat, sambung balik tadi, dekat Ipoh lain, dekat sini lain. Macam saya pernah buat kat Ipoh, dia Ipoh ni selalu dia hantar dekat-dekat je tau. Dia bagi RM4. RM4, paling tinggi RM4.90, tak sampai pun RM5. Macam satu order kan. Kalau kat sini satu order, kalau jauh macam ni, dia bayar RM5, RM5.30. Saya pernah dapat satu order saja, dia bayar macam dari Teping ke Kemunting kan. Kemunting dalam sikit lah, Taman Lela macam tu lah, dia bayar RM10 kan. Dia kat situ untung lah juga kan. Tapi itulah dia, sini slow lah. Senang cerita sini slow lah. Saya ada buat 2 part time. Satu Shopee parcel. Saya parcel tu memang rasa macam buat gym lah geng. Alamak, kena U-turn pula. Okey lah geng, saya nak hantar barang dulu, anda layan dulu, nanti kita sembang balik. Saya pakai intercom, tu saya boleh tahu nombor. Okey, saya akan skip benda ni. Saya nak hantar, saya tak boleh tunjuk maklumat rumah mereka. Okey geng, sambung balik geng. Saya tak suka hantar parcel ni. Aduh, ada anjing tadi geng, tak guna tol. Dia orang pun dah tahu anjing tu macam gitu. Tutup lah pintu pagar kan, tak guna tol lah. Siang-siang hari siapa nak mencuri? Aduh, saya pusing 2-3 kali nak letak barang. Anjing tu sibuk keluar, dah macam main mission pula. Lawannya dah nak siap lah. Jalan pun boleh tahan lah. Diorang sementara diorang nak buat siap benda ni kan. Aduh, dah lah, ni jalan shortcut saya duk pakai. Berkali-kali saya tunggu anjing tu ni. Saya lalu dia keluar, saya gerak dia masuk balik rumah dia. Saya lalu dia keluar. Aduh. Ketar kaki saya lah. Saya lantak lah. Saya turun, motor jangan mati. Saya bawa keluar je kotak tu, dia tengok, dia masuk balik rumah dia. Macam tu punya.
tu dia diam kan. Tidak nak menyalak kan. Mungkin lah muka saya ada nampak seperti pencuri ataupun penjenayah ataupun penjahat kan. Bagi anjing tu lah. So inilah video saya setelah lama saya tak buat. Ini untuk bolehlah anda jangan risau. Tujuan saya buat video ni adalah untuk tahu cara apa dari segi maintenance dia, dari segi macam-macam lah kan. Itu tujuan yang betul yang saya buat video ni. Okey, untuk mileage ni tukar apa, untuk mileage ni tukar tayar. Takkan saya nak tiba-tiba saya nak tukar tayar kan. Mestilah ada mileage dia. So ini mileage yang ke 11. Sekarang mileage saya 11,383. Servis yang keempat ya. Pertama 1,000, kedua 600, 6,000. Ketiga, keempat. Yalah keempat geng. Ini adalah yang keempat. Berapa servis dia? Marilah kita tengok. 2-3 bulan ada voucher. So saya bayar dalam 230 je. Saya pakai fully je kan. Sebab fully dia boleh sampai 5,000 ke 6,000 mileage. Selalu fully 6,000 lah motor. Kalau kereta dia fully 10k. Sebab apa? Minyak gearbox dengan minyak kereta punya minyak gearbox dengan minyak hitam lain. Sekejap saya nak seberang jalan dulu. Tumpang ni je lah. Sekarang kereta ni ada kereta kebal dia. Kalau dari belah sana attack kereta tu dulu. Manfaat benda yang ada. Saya nak jual kamera ni tapi tak ada siapa nak beli. So saya ingat saya nak modify sikit lah. Saya nak tukar lens dia lah. Tapi saya tengah cari kedai mana yang ada untuk tukar lens 170 degree kan. Angle, wide angle. Kereta ni. So anda jangan risau. Saya semuanya akan kembali normal nanti. Buat masa sekarang memang saya akan kurang sikit buat video. Tapi saya takkan misskan video tentang maintenance motor ni. Berapa nak kena servis, setiap berapa ribu kena servis, benda apa nak kau tukar, benda ni kau tukar, benda tu sampai masa bila. Dia yang keluar macam gitu, lepas tu dia horn kita lah. Bodoh tak dia. Masalah tu. Tak apalah kan. Mungkin dia terkejut ke, dia gelabar, kita picit horn, kita tak tahu kan. Masuk bang. Memang abang kena masuk. Okay. Saya rasa video saya sampai di sini dulu. Nanti kalau saya boleh, sebab ada orang tanya, betul ke bang kamera ni boleh rekod 4 jam direct? Kalau boleh nanti saya pergi KL, saya cuba rekod. Saya akan bubur seketul video tu. Boleh ke nak bubur sampai 4 jam Kalau laju kan tak jadilah 4 jam kan. Aduh, macam mana saya nak buat ni? Mungkin saya akan tunjuk bateri dia je lah kot kan. Tapi tak boleh juga. Saya pun tak tahulah. Tak apalah, anda layan lah. Anda layan je lah. Kita tengok lah macam mana nanti boleh buat ke tak video tu. Tapi memang saya cakap, saya pernah rekod dekat highway baru tu. Daripada starting ke ni lah, Kuala Kansau lah, Takat Jering sampai habis dia punya highway. Sampai KL saya rekod. Memang ngam-ngam sampai KL dia punya kamera. Saya cakap, oi gila, bateri dia memang tahan 4 jam geng. Okey lah geng, saya rasa video saya sampai di sini dulu. Nanti saya akan buat lah video kita servis motor kan. Okey lah geng, Assalamualaikum, bye bye. Jumpa kita di next video. Bye bye.
둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. 둥글게 둥글게. Tengok tu. Ni. Sekejap, ada orang nak ni. Ni, kita kat sini. Yeay. Papa bening ah. Ya. 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 Asyik tengoklah ni. Apa tu?